Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Pising 11-2 atau SMKPP 11-2 ialah sebuah sekolah menengah bantuan kerajaan yang terletak di Pising 11 Putrajaya. Sekolah ini mula dibina pada Oktober 2002 dan memulakan operasinya secara rasmi pada tahun 2008. Bangunannya direka berkonsepkan seni bina tropika moden selari dengan persekitaran hijau dan terancang di Putrajaya. Pada masa ini, sekolah ini dirajui oleh Puan Salihah binti Saleh selaku pengetua. Masalah, di sekolah, banyak sisa makanan dibuang setiap hari seperti kulit buah, nasi basi dan lebihan lauk. Jika dibiarkan, ia menyebabkan bau busuk, pencemaran dan pembaziran sumber. Sisa ini juga tidak diuruskan secara lestari dan hanya berakhir di tong sampah. Dengan membina sistem biogas mini yang mudah, sisa makanan boleh ditukar kepada tenaga elektrik melalui proses biodegradasi. Projek ini bukan sahaja mengurangkan sisa, tetapi ia mendidik pelajar tentang konsep tenaga boleh baharu dan kepentingan menjaga alam sekitar. Cara-cara membuat projek. Langkah pertama, sediakan bahan. Bekas plastik besar kedap udara, sisa makanan dari kantin, selang plastik atau pipa PVC, botol plastik besar, pita penebat, lampu LED kecil, sarung tangan dan cermin mata. Langkah kedua, membina sistem. Pertama, buat lubang pada bekas digester untuk masukkan sisa makanan dan sambung selang ke bekas gas. Kedua, campur sisa makanan dan sedikit air ke dalam bekas. Ketiga, tutup rapat dan pastikan udara tidak boleh keluar. Empat, sambungkan selang ke botol gas dan kemudian ke lampu LED. Seterusnya, biarkan selama 1 hingga 2 minggu untuk biogas terbentuk. Dan akhir sekali, bila cukup gas, LED akan menyala apabila gas dibakar atau disambung ke sistem penjana kecil. Bahan dan anggaran harga. Bahan pertama ialah bekas kedap udara atau tong besar kedap udara yang berharga RM15 hingga RM25. Bahan kedua ialah getah paip atau pipa PVC dalam 2 meter yang berharga RM5 hingga RM10. Bahan ketiga pula ialah botol untuk gas yang berharga RM10 hingga RM20 ataupun boleh digunakan kitas semula. Bahan keempat pula ialah lampu LED kecil yang berharga RM3 hingga RM5. Dan yang terakhir ialah pita penebat yang berharga RM3 hingga RM10. Jumlah anggaran keseluruhan bahan ialah RM31 hingga RM48.